Penduduk Kampung Durian runtuh kini berdepan ancaman kesihatan misteri dipercayai akibat pendedahan kepada sisa toksik daripada pelepasan sisa elektronik haram. Susulan itu, pihak Jabatan Alam Sekitar telah pun digerakkan ke lokasi untuk menjalankan siasatan. Jadi sekarang, kita akan bersama wartawan Humaira yang berada di lapangan. Terima kasih daripada pihak studio. Saya Humaira, wartawan daripada lokasi kejadian di Kampung Durian runtuh. Dan di sini penduduk di sini melaporkan bahawa mereka mengalami masalah kesihatan yang kronik dan keadaan di sini juga agak membimbangkan di mana bau udara di Kampung Durian runtuh agak menyengitkan dan tidak menyenangkan, dan sungai dan juga tanah di kawasan tersebut juga kelihatan keruh daripada jernih lah. Jadi di sini saya ada bersama Puan Dina, salah satu daripada mangsa kejadian ini. Puan Dina, boleh ceritakan sedikit sebanyak apa yang telah berlaku ke belakang ini? Kami duk perasan macam orang kampung macam mati sakit lah hari ini. Mati sakit ya? Mati sakit tu macam mana? Boleh bagi tahu tak simptom-simptom yang dialami? Macam demam, batuk itu. Lepas tu dari tu anak-anak kawan kami pergi main kat sungai. Dia pergi sungai tu, lepas tu balik tu dia pada ngadu gatal-gatal semua lah. Gatal-gatal lah. Sudah lama nama dia ni? Dalam 2-3 minggu juga ada lah. Lama jugalah. Puan Nina ada macam perkara yang mencurigakan tak? Apa yang macam saksi ke apa? Perkara nampak tak perkara yang pelik yang berlaku kat kampung ni? Itu kawan kami dah kata depan nampak macam ada orang bawa plastik warna hitam. Lepas tu kawan kami cek lah apa benda daripada letak di sungai tu kan. Lepas tu dia tengok macam ada keyboard, monitor gitu lah. Okay, baik. Okay, baiklah. Itu saja daripada Puan Dina, mangsa kita. Selepas ini, Jazz Forensik akan turun ke kawasan dan kita akan temuduga beliau. Terima kasih. Untuk buat masa sekarang, saya dengan tim saya, iaitu daripada pegawai penyiasat forensik daripada Jabatan Alam Sekitar, telah berada di sungai yang telah dilaporkan telah tercemar dengan bahan-bahan sisa e-waste lah. Okay, macam sekarang kita secara ringkas saja kita nampak ada macam kesan-kesan kebakaran dan sisa-sisa elektronik yang tak sepatutnya berada di sungai inilah. Buat masa sekarang kita masih dalam siasatan. Apa-apa pun di peringkat saya, kita ataupun kami minta kita jangan buat andaian yang terlalu. Jadi untuk analisis sampel, kami kumpul dulu sampel. Lepas tu kami menggunakan beberapa teknik, iaitu kami telah menggunakan instrumen multi-parameter water quality meter dan juga pH meter untuk tengok pH sungai lah. So kami juga telah dapati bahawa pH sungai telah menaik punca daripada sisa pembakaran waste ni. Dan juga kami juga mendapati suhu sungai juga telah menaik kerana sisa pembakaran e-waste pun masih lagi panas. Dan juga kami telah mendapati bahawa larutan oksigen juga telah semakin menurun disebabkan oleh suhu sungai yang semakin tinggi. Jadi sekarang ni, selepas analisis ni, kami akan disidangkan beberapa suspek, iaitu kilang-kilang yang berdekatan dengan sungai ini, dan kami akan buat conclusion lah siapa suspek sebenarnya. Okey, baik, terima kasih. So selepas ini kita akan tunggu laporan daripada Makmal lah ya. Okey, baik, terima kasih. Sekarang ni Berdasarkan laporan Makmal, kami mengesah pertusan kandungan plumbum dan merkuri pada tahap yang tinggi dan membimbangkan. Laporan kimia menunjukkan chemical fingerprint di antara sampel air sungai dan sampel daripada sisa kilang yang terbabit sepadan. Dan berdasarkan analisis forensik, pencemaran ini dipercayai berasal daripada kilang yang terbabit. Fokus siasatan kini tertumpu kepada syarikat dan kilang RISX Corporation yang disyaki menjadi dalang di sebalik insiden ini, dan kami sedang bersedia untuk sebarang perkembangan di lokasi. Kami bagi komen tentang e-waste. sikit je tentang e-waste. Buat masa ni, saya tak nak bagi apa-apa statement. So nanti tunggulah siasatan lanjut. Cik, tapi bahan bukti ada juga. Situasi di lokasi kini terkawal dan kami akan beralih kepada sidang ringkas bersama Pegawai Jabatan Alam Sekitar untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai operasi ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Pegawai Jabatan Alam Sekitar yang terlibatlah dalam kes e-waste corruption ataupun pembuangan sisa elektronik yang melibatkan sebuah syarikat which is RISX Corporation. Syarikat ini telah membuang pelbagai sisa elektronik ke dalam sungai yang tidak dibenarkanlah. Okay. Mengikut siasatan kami setakat ini dan laporan daripada JKM menyatakan bahawa sungai yang telah dibuang sisa elektronik itu memang
telah tercemar dan pelbagai bukti telah kami kumpulkan, dan selepas ini apa-apa tindakan akan dilakukan oleh pihak yang terlibat lah. Terima kasih. Misteri pencemaran di Kampung Durian Runtuh akhirnya terjawab. Aktiviti haram ini berjaya dihentikan sepenuhnya dan kes kini disiasat di bawah Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang membawa hukuman penjara mandatory dan denda jutaan ringgit. Sisa elektronik bukanlah buangan biasa. Kandungan plumbum dan merkuri di dalamnya mampu membunuh ekosistem dan manusia dalam diam. Ingat, kelestarian alam adalah amanah bersama. Sains forensik alam sekitar bukan sekadar mencari bukti, tetapi demi menyelamatkan nyawa.